Ini ada sesuatu untuk hari jadi. Lewat sikit tak apa kan? Sebenarnya yang tu aku ganti sebab aku pernah hilangkan barang dia. Rasuaya, topi aku yang hilang kemarin tu boleh ganti tau. Itu semua aku dah belikan lagi. Banyak juga. Thanks. Yelah, jadi layanlah kakak kau ni baik-baik. Nah, sementara ambil ni dulu. Aku tak sempat nak beli. Oh? Awas, hati-hati. Wah, Delika. Aku tengah kelas ni kul. Ikutkan aku busuk kau tadi. Kalau tak suka, bagi je balik. Siapa kata tak suka? Kau mesti buat sendiri kan? Terima kasih. Besar pergi keluar semua kerabat tu. Dah lah tu, handmade je pun. Bukan barang mahal. Dah kenapa nak senang hati macam tu sekali? Kau buat sendiri. Dan yang ni memang tak boleh jumpa dekat mana pun. Ini kan pula yang lagi mahal daripada yang ni. Lah, kau tak payah pun susahkan diri. Kau bagi ting kosong pun dia dah happy. By the way, nanti ajarlah macam mana buat ya. Ajarlah aku juga. Senang je tu. Tapi kena struggle sikit lah sebab bahan ni dah lutannya boleh dapat.